Bahasa Melayu adalah khazanah bangsa yang pernah menjadi bahasa peradaban, ilmu dan agama di rantau Nusantara. Namun, salah satu elemen penting yang menjadikan bahasa Melayu unik, iaitu tulisan Jawi, semakin hilang dari arus perdana. Pengabaian terhadap Jawi bukan sahaja melemahkan warisan budaya, tetapi turut memberi kesan negatif terhadap kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan identiti nasional. Tulisan Jawi adalah sistem tulisan yang digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-13. Ia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol identiti Melayu Islam. Jawi menjadi medium utama untuk menyebarkan ilmu agama, undang-undang dan budaya Melayu, seperti yang terdapat dalam manuskrip klasik seperti Hikayat Hang Tuah dan kitab-kitab agama seperti Hidayatus Salikin. Namun, dalam era moden, tulisan Jawi semakin dipinggirkan. Penggunaan Rumi menggantikan Jawi secara rasmi pada 1966, satu reformasi dalam pendidikan negara apabila menukar tulisan Jawi sebagai tulisan utama dan tulisan pengantar kepada bahasa Melayu pada 1966. Bermula dari itu, semua pelajaran yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ditukar tulisannya ke dalam tulisan Rumi. Tulisan Jawi sering dianggap ketinggalan zaman atau hanya berkaitan dengan agama, walhal ia adalah warisan kebangsaan. Akibatnya, hilangnya Jawi bukan sahaja menghapuskan kemampuan generasi kini untuk membaca karya klasik Melayu Islam, tetapi juga melemahkan kedudukan bahasa Melayu itu sendiri. Dasar ini juga memberi tanggapan bahawa bahasa Melayu tidak mampu menjadi medium ilmu moden, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Ketidaktentuan ini secara tidak langsung melemahkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, meskipun sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi medium ilmu yang hebat, seperti yang terlihat dalam karya-karya ulama Melayu pada zaman keagungan Islam di Nusantara. Kesimpulannya, bahasa dan tulisan adalah jiwa peradaban, dan tanpa usaha yang bersungguh-sungguh untuk memulihkannya, kita akan terus melihat kemerosotan warisan yang pernah menjadikan Nusantara sebagai pusat ilmu dan tamadun. Memartabatkan bahasa Melayu dan tulisan Jawi bukan hanya tentang kisah dulu kala, tetapi tentang membina masa depan yang menghormati sejarah dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Usaha ini memerlukan komitmen daripada semua pihak seperti kerajaan, pendidik, media dan masyarakat untuk memastikan bahasa Melayu kekal relevan sebagai bahasa ilmu, budaya dan perpaduan. Jawi adalah akar kita dan bahasa Melayu adalah pohonnya. Jangan biarkan keduanya layu tanpa peduli kita.